Okey, Assalamualaikum buat sahabat-sahabat. Hari ni kita ada job sikit. Ada nampak motor depan sebiji ni. Yang ni baru lepas siap 2-3 hari. Okay, hari ni nak sikit update sikit. Nak pakai tukar full set inner ni. Kita nak pakai kabel honeycomb. Sekejap lagi kita tengok macam mana keadaan motor ni. Ini ada masih standard. Semua cutting standard lah. Motor memang motor standard. Pump kita guna pump Brembo GP4, sporin 5 batang, arm engkai, sporin engkai, pump belakang. Ok, sekejap lagi saya update part 2. Assalamualaikum.